你好，请问一下你叫什么名字？Apa kabar? Kamu namanya siapa? Nama saya Dewi. 我的名字叫 Dewi. 你来台湾工作多久了？ Kamu datang kerja ke Taiwan berapa lama? Saya kerja di Taiwan sudah 5 bulan. 来台湾工作已经5个月了。之前的工作是做什么的？ Sebelumnya kerja apa? Job utama jaga kakek umur 78 tahun. 主要是照顾阿公78岁。台湾政府对你那么好， Pemerintah Taiwan sangat baik sama kalian. 那为什么还想要逃跑？ Kenapa masih memilih untuk kabur? Karena sesama teman Indo bilang kabur bisa dapat gaji lebih besar. 因为同乡跟我讲，逃跑之后的工作可以赚比较多钱。那逃跑之后你都去哪里了？ Setelah kabur, kamu pergi kemana? Kerja di restoran, tiap hari bantu cuci piring dan potong sayur. 去餐厅工作，每天都洗碗跟切青菜。你怎么知道餐厅的工作？ Bagaimana kamu tahu ada kerjaan di restoran? Teman saya bilang di Facebook dan di Line ada grup kaburan. 朋友介绍给我，在脸书跟 Line 有社群可以找到非法的工作。这样逃跑后的工作有什么样的费用？ Setelah dapat job kaburan, apakah ada biaya yang harus dibayar? Untuk dapat job saya harus bayar 6.000 NT kepada agensi kaburan. 找到工作之后，我要付给非法中介6000元。 Saya tak ada kerjaan, saya harus bayar 200 NT biaya mes. 没有在工作的时候，我必须要付200元住宿费。 那为什么要回来呢？ Kenapa kamu bersedia kembali ke sini? Setiap hari kerja saya tidak tenang, 每天工作都提心吊胆的， takut ditangkap polisi dan dipulangkan ke Indonesia. 很怕被警察抓到，然后被送回去印尼。 Keluarga di Indonesia telepon saya terus, suruh saya kembali ke agensi. 印尼的家人也有一直打电话给我，叫我回来。 Maka agensi juga bersedia kasih saya kesempatan sekali lagi. 中介公司也愿意给我一次机会。 你会不会后悔逃跑？ Apakah kamu menyesal telah kabur? Saya menyesal telah kabur. 我很后悔选择逃跑。 Gaji bulan ini sudah habis untuk biaya agensi kaburan, biaya makan dan tempat tinggal. 这个月的薪水付了非法中介，还有住宿跟吃饭钱就没了。 Sama saja tidak dapat apa-apa. Bulan ini kerja sia-sia. 就等于这个月拿不到薪水，做白工了。 Kerja juga tidak tetap karena kapan saja bisa diberhentikan. 工作也不稳定，因为随时都有可能换工作。 Saya tidak ada uang untuk kirim buat biaya hidup keluarga. 也没有钱汇回去给家人生活。 Anak dan keluarga saya kasihan. 印尼的家人跟小孩都很可怜。 有没有什么话想对同乡的朋友说？ Apa yang mau kamu sampaikan kepada teman-teman di sini? Seharusnya saya tidak memilih untuk kabur. 当初不应该选择逃跑的。 Untuk majikan dan agensi masih bersedia memaafkan saya. 还好雇主跟中介还愿意原谅我。 Harap teman-teman yang telah kabur segera menyerahkan diri. 希望现在还在逃跑的朋友们可以赶快自首。 Setelah kabur malah tidak dapat uang sama sekali. 逃跑后真的没有办法赚更多的钱。好，谢谢。